Perlukan setengah cawan roll oat. Guna oat biasa pun okey. Kemudian korang masukkan 1/2 cawan susu full cream. Kalau suka masukkan chia seed atau biji selasih. Lepas tu korang kacau sampai sekata. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa susu merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak hadis menyebut tentang kelebihan dan kebaikan susu. Daripada Abdullah bin Abbas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak aku ketahui satu minuman yang dapat menggantikan makanan melainkan susu." Sehingga kan Rasulullah mengajarkan kita doa, "Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu." Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami kepada apa yang ada padanya dan tambahkanlah kepada kami daripada apa yang ada padanya. Semoga dengan doa ini dapat memberikan kita tenaga untuk berpuasa di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini.